lampu dekat TikTok Shop. Aku order online je. Bukan plastik tau, besi, alloy. Kualiti nampak murah, simple, tapi ini design baru, antara yang best lah aku jumpa dekat beg kuning. Murah tapi built-in quality memang solid. Tutup lampu memang gelap gila guys. Jom kita buka lampu. Dia ada mode luas macam tu, and then dia boleh zoom tajam macam tu, right? And then dia boleh tukar-tukar color juga. Sekarang putih, ini kuning-kuning sikit, lepas tu dia boleh jadi color biru macam tu. Dan dia ada UV light. Ni function untuk check dark spot, hidden spot, dan juga duit palsu pun boleh juga guys. So dia ada 4 mode lah. Body dia pun agak terang Ini lampu body dia. Tengok seluruh dekat belakang tu memang clear. And then dia ada lampu merah macam ni, dan ada lampu merah yang boleh bling-bling macam ni. Tengok. Torchlight ni memang built-in quality yang solid gila. Nak bawa pergi travel, masuk hutan, mancing, hiking, camping, korang kena standby yang jenis macam ni. Murah je.